pada minit 17 kalau tak silap 13 saya membangkitkan daripada ini antara gol pertama Selangor antara larian yang begitu cantik oleh Andi Bumansyah dan disudahkan oleh Hazwan Bakri, dan mungkin bagaimana pemain ada dua yang melakukan try yang begitu menarik. Ya, itu larian daripada belakang yang itu terlepas membuat 50-50. Tiada lagi alasan untuk membuat placing atau apa, satu rembatan terus kaki kanan Selangor. Antara gol pertama oleh pasukan Felda United seolah-olah berada di keadaan yang begitu baik di bahagian tengah oleh Thiago Augusto. Bagaimana? Ya, itu adalah satu crossing yang dilakukan, satu tapping kaki kanan sebelum membuat turning Brazil ini. Dan antara satu cross yang menarik oleh Ndumba Mekechi dan turning yang tidak disangka-sangka melalui kaki kiri itu meranapkan impian juga pasukan Selangor, kerana kedudukan begini adalah sangat-sangat berbahaya. Itu satu keistimewaan yang ditunjukkan oleh Augusto itu sendiri. Baik, ini antara gol kedua, antara lain juga kita nak berkatakan Thiago Augusto berada betul-betul bagaimana ingin memudahkan hantaran itu dengan baik, tidak dikawal sebenarnya dengan rapi. Ya, itu yang run kepada Augusto, tapi satu clearance yang dihalang oleh palang saja yang memisahkan jaringan oleh tidak dapat oleh Andik itu. Okey, ini dia gol ketiga oleh Felda United, iaitu Indra menewaskan penjaga gol dalam keadaan yang mungkin tidak terkawal mungkin di situ. Ya, itu pengalaman yang kita memaafkan juga antara terbaik juga yang dilakukan oleh pasukan Felda United ini, tetapi ada sedikit asakan-asakan oleh Selangor yang memungkinkan sebenarnya Hazwan Bakua yang dihasilkan oleh Antik yang saya lihat long distance shooting 25 meter ataupun 3. Baik, ini antara Kelibat Syamim juga yang dilihatkan di separuh masa kedua, tandukan yang mengelirukan di separuh masa kedua. Ya, itu adalah counter attack dilakukan oleh pasukan Felda dan hantaran crossing lagi sebelah kiri daripada Zarhan daripada kiri pertahanan Selangor itu. Sedikit kelonggaran dan sedikit lemah dari pertendangan yang dilakukan oleh Hadi Yahya. Ya. Okey, Hadi Yahya mungkin itu juga antara yang kita dapat saksikan gol keempat yang mungkin harapan yang diberikan oleh pemain ini ataupun mencari kemenangan pada malam ini. Terbukti bahagian-bahagian serangan Selangor begitu juga dihadakan sepakan penalti. Hadi Yahya menyempurnakan sepakan ini, mungkin meranapkan Felda. Ya, ini meranapkan kembali impian Felda untuk menangi perlawanan. Dapat diselamatkan pertahanan oleh pasukan Selangor. Satu percubaan yang terakhir mencipta sejarahnya sejak tahun 1921 bermain di perlawanan akhir.